Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Desa Sunyi. Kali ini saya nak kongsikan satu kisah yang berlaku di sebuah kampung lama di Terengganu. Rumah kampung kayu lama, berdiri tinggi atas tiang. Dindingnya papan yang dah mula pudar warna. Ada bahagian yang sedikit renggang sampai angin boleh masuk perlahan dari celah-celah. Tangga di luar rumah dibuat dari kayu lama. Permukaannya kasar. Ada bahagian yang dah mula retak dan sedikit reput. Kalau dipijak, memang akan berbunyi. Waktu malam pula, sunyi jenis yang bukan sekadar tak ada bunyi manusia. Sunyi yang buat telinga kamu sendiri jadi lebih peka. Bunyi cengkerik jelas. Sesekali angin lalu, menyusup masuk melalui dinding, menghasilkan bunyi halus macam bisikan yang tak jelas dari arah mana. Ini rumah arwah Nenek Amir. Amir sebenarnya dah lama tak balik sini. Sejak nenek dia meninggal, rumah tu lebih banyak dibiarkan kosong. Cuma pakcik dia yang tinggal beberapa rumah dari situ akan datang sekali-sekala untuk tengok keadaan. Hari Amir sampai tu, petang masih biasa. Dia sempat bersihkan sedikit ruang tamu, buka tingkap bagi angin masuk dan cuba biasakan diri dengan suasana rumah lama tu. Bau kayu lama, bercampur dengan sedikit bau lembab yang tak pernah hilang. Masuk malam, suasana mula berubah. Bukan berubah secara jelas, tapi perlahan. Lampu kuning di ruang tamu tak terang mana. Bayang-bayang dari perabot nampak panjang. Pelik sikit bentuknya bila kena cahaya dari satu arah saja. Amir duduk seorang diri, telefon di tangan. Tapi entah kenapa dia rasa tak selesa. Macam ada sesuatu yang tak kena. Dia cuba abaikan. Bila dah hampir tengah malam, Amir naik ke bilik. Tangga kayu tu berbunyi seperti biasa. Setiap langkah dia hasilkan bunyi yang sama. Normal untuk rumah lama. Dia tak fikir apa-apa masa tu. Dalam bilik, dia baring. Lampu dipadam. Hanya cahaya sama dari luar masuk melalui tingkap kayu yang tak tertutup rapat. Beberapa minit pertama, semuanya tenang. Kemudian, Amir buka mata perlahan. Dia diam. Bunyi tu datang lagi. Jelas. Dari arah tangga. Perlahan, satu persatu. Macam seseorang sedang naik. Amir terus fikir. Mungkin pakcik dia datang malam-malam. Mungkin nak tengok keadaan rumah. Atau mungkin dia lupa bagi tahu tadi. Dia tunggu. Dia jangka lepas bunyi tu akan ada bunyi pintu dibuka atau suara orang panggil. Tapi tak ada. Bunyi langkah tu berhenti tepat di atas. Sunyi. Sunyi yang tiba-tiba jadi berat. Amir masih baring. Mata terbuka. Nafas dia sendiri terasa kuat dalam telinga. Dia tunggu lagi beberapa saat. Masih tak ada apa-apa. Akhirnya, dia bangun. Perlahan. Kaki dia pijak lantai. Sejuk. Dia jalan ke pintu bilik. Tangan dia pegang tombol. Sekejap, dia teragak-agak. Kemudian, dibuka. Pintu berderit perlahan. Dia jenguk keluar. Ruang tamu kosong. Lampu masih menyala. Tak ada orang. Dia pandang ke arah pintu utama. Masih tertutup. Dia jalan sikit lagi dan pandang ke arah tangga di luar melalui celah pintu. Kosong. Tak ada bayang. Tak ada pergerakan. Dan yang paling pelik, angin langsung tak kuat. Kalau angin yang pijak tangga pun, mustahil bunyinya macam langkah orang Amir berdiri situ beberapa saat. Cuba dengar. Cuma bunyi cengkerik. Dan satu lagi bunyi halus. Macam kayu bergerak perlahan. Sekali dan terus senyap. Amir telan air liur. Perasaan dia mula berubah. Apa yang tadi dianggap biasa, sekarang rasa lain.
Dia tutup pintu semula. Perlahan. Kali ini, dia tak terus baring. Dia duduk di tepi katil. Dengar. Perhatikan. Dan dalam diam itu, ada satu perasaan yang mula timbul dalam diri dia. Perasaan yang susah nak dijelaskan. Macam ada sesuatu di luar sana yang tadi naik tangga, tapi tak pernah masuk ke dalam. Dan mungkin masih berdiri di situ. Sekarang, dengar betul-betul. Dalam banyak kisah yang pernah saya dengar, gangguan pertama selalunya tak datang secara kasar. Ia datang perlahan, halus, sampai kita sendiri rasa macam mungkin itu cuma perasaan. Itulah yang Ami cuba yakinkan pada diri dia. Pagi selepas kejadian malam pertama, dia bangun macam biasa. Cahaya matahari masuk dari celah tingkap. Suasana rumah nampak lebih hidup. Bunyi burung, angin pagi, semuanya normal. Ami sendiri hampir ketawa kecil bila teringat apa yang dirasa malam tadi. Overthinking je kot, dia bisik pada diri sendiri. Dia siap-siap, keluar jumpa pakcik dia. Borak biasa, tak ada apa-apa pelik pun. Pakcik dia pun tak ada cakap apa-apa pasal datang malam tadi. Dan di situ, Ami mula rasa sedikit pelik. Tapi dia tetap pilih untuk tak fikir panjang. Masuk malam kedua, suasana yang sama kembali. Rumah kayu itu sunyi semula. Lampu kuning yang malap, bayang-bayang panjang di dinding dan bunyi cengkerik yang seolah-olah tak pernah berhenti. Kali ni, Ami cuba buat diri dia lebih tenang. Dia tak terus masuk tidur. Dia duduk di ruang tamu, tengok telefon, cuba biasakan diri dengan suasana malam di rumah tu. Tapi semakin lama dia duduk, semakin jelas satu perasaan muncul. Sunyi itu bukan kosong. Macam ada sesuatu yang mengisi ruang. Perasaan diperhatikan. Ami akhirnya naik ke bilik. Tangga kayu berbunyi seperti biasa di bawah kaki dia. Dia berhenti sekejap di tengah tangga. Dengar? Tak ada apa-apa. Dia sambung naik. Masuk bilik, tutup pintu. Kali ni, dia tak terus padam lampu. Dia biarkan lampu menyala beberapa minit. Duduk di katil, cuba tenangkan diri. Akhirnya, dia baring juga. Lampu dipadam, gelap. Beberapa minit pertama, sunyi. Kemudian, mata Ami terus terbuka. Dia tak bergerak. Bunyi itu datang lagi. Lebih jelas dari malam sebelumnya. Dan kali ni, bunyinya berat. Macam langkah seseorang yang memijak dengan seluruh berat badan. Ami rasa dada dia mula berdebar. Dia baring kaku. Tak berani bergerak walaupun sedikit. Dia tunggu. Dalam sunyi itu, dia mula dengar sesuatu yang lain. Perlahan. Hampir tak jelas. Macam bunyi nafas. Dari luar pintu bilik dia. Hembusan panjang. Ami terus tarik selimut sampai ke muka. Badan dia tiba-tiba rasa sejuk. Bukan sejuk biasa. Sejuk yang datang dari dalam. Macam suhu bilik jatuh mendadak. Padahal kipas hanya berpusing perlahan. Dia cuba yakinkan diri. Angin je. Tapi nafas itu masih ada. Dekat. Sangat dekat. Dan kemudian, bau. Mula-mula samar. Kemudian makin kuat. Bau tanah basah. Tanah yang lembab. Berat. Macam tanah yang baru dikorek.
Ami kenal bau tu. Bau yang tak sepatutnya ada dalam bilik. Dia pejam mata kuat-kuat. Tak berani buka. Tak berani gerak. Nafas dia jadi pindik. Dan bau itu makin dekat. Macam datang dari bawah pintu. Masuk perlahan-lahan ke dalam bilik. Dan dalam keadaan itu, Amir sedar satu benda. Bunyi langkah tadi berhenti betul-betul di depan pintu bilik dia. Bukan di tangga. Bukan di luar rumah. Tapi di sini. Di hadapan dia. Dia tahan. Detik demi detik terasa panjang. Sunyi jadi semakin menekan. Kemudian, tiba-tiba, satu bunyi kuat. Macam satu langkah terakhir. Betul-betul di depan pintu. Ami tersentak dalam diam. Selimut di muka dia terasa berat. Dan dalam saat itu, dia dapat rasa sesuatu. Sangat dekat di sebalik pintu. Seolah-olah, kalau pintu itu dibuka sedikit saja, dia akan berhadapan dengan sesuatu yang dari tadi sedang berdiri, menunggu dia. Kalau kamu rasa apa yang Ami alami sebelum ni dah cukup buat jantung berdegup laju, sebenarnya itu baru permulaan. Gangguan macam ni jarang berhenti sendiri. Malam ketiga, Ami dah tak cuba pujuk diri dia lagi. Dia tahu apa yang dia dengar 2 malam berturut-turut bukan kebetulan. Terlalu sama, terlalu tepat waktunya. Dan paling penting, terlalu hidup. Jadi, malam tu, dia buat keputusan. Dia tak nak tidur awal. Dia nak tunggu. Nak tengok sendiri. Apa sebenarnya yang naik tangga kayu tu setiap malam. Suasana malam tu lebih sunyi dari biasa. Angin pun macam kurang. Udara dalam rumah terasa berat. Seolah-olah ruang itu dipenuhi sesuatu yang tak kelihatan. Amir duduk di ruang tamu. Lampu dibiarkan menyala walaupun malam. Telefon di tangan tapi mata dia tak fokus pada skrin. Telinga dia lebih peka. Setiap bunyi kecil buat dia angkat kepala. Bunyi kayu dinding berderit. Bunyi daun di luar. Semua dia dengar. Jam di telefon menunjukkan hampir pukul 1 pagi. Dan masa itu, bunyi yang dia tunggu akhirnya datang. Ami terus tegak duduk. Langkah itu muncul lagi. Perlahan, sama seperti malam-malam sebelumnya. Dari bawah. Naik satu persatu. Dan kali ini, Amir tak tunggu dalam diam. Dia terus bangun. Tangan dia sedikit menggigil masa capai telefon. Lampu suluh dinyalakan. Cahaya putih itu terasa terlalu terang dalam suasana gelap rumah kayu itu. Dia berjalan perlahan ke arah pintu. Setiap langkah dia sendiri berbunyi di lantai. Tak ada apa. Aku tengok je. Dia bisik perlahan, cuba yakinkan diri. Tapi dalam hati, dia tahu dia takut. Bunyi dari tangga masih ada. Sampai satu titik, berhenti. Sama seperti malam sebelumnya, betul-betul di atas. Dekat pintu, Amir berdiri beberapa saat. Jantung dia berdegup kuat. Dia tarik nafas panjang, kemudian dia pegang tombol pintu. Perlahan, pintu dibuka sedikit demi sedikit. Bunyi engsel berderit halus. Dia suluh keluar. Tangga kayu itu kosong. Tak ada siapa. Tak ada bayang. Hanya tangga lama yang diam di bawah cahaya bulan yang sama. Ami tarik nafas lega sikit. Tak ada orang, dia bisik. Tapi masa dia turunkan lampu suluh sedikit, dia nampak sesuatu. Di atas permukaan tangga, ada kesan. Macam tapak kaki. Ami kerut dahi.
Dia suluh lebih dekat. Memang jelas. Tapak kaki manusia basah. Seolah-olah seseorang baru pijak tangga itu dengan kaki berlumpur. Kesan itu bermula dari bawah dan naik ke atas. Satu demi satu, Amir ikut dengan mata. Langkah pertama. Sampai ke hujung tangga. Tepat di depan pintu tempat dia berdiri. Dan di situ, kesan itu berhenti. Amir telan air liu. Perlahan. Dia angkat lampu suluh lebih tinggi. Menyinari bahagian atas tangga. Masih kosong. Tapi perasaan dia tak lagi sama. Dia rasa macam ada sesuatu di situ. Walaupun mata dia tak nampak dengan jelas. Dan masa itu, dia terpaku. Sebab di hujung tangga, dalam kawasan yang sedikit gelap, dia nampak sesuatu. Samar. Macam bentuk manusia. Tapi tak jelas. Macam bayang yang terlalu pekat untuk jadi sekadar bayang biasa. Amir pejam mata sekejap. Buka semula. Masih ada. Dan dalam diam itu, bayang itu bergerak sedikit. Sangat halus. Seolah-olah ia sedang menyesuaikan diri dengan kehadiran Amir. Atau menyedari bahawa Amir akhirnya nampak dia. Amir terus langkah ke belakang. Lampu suluh dia sedikit bergetar. Nafas dia jadi laju. Dia tak berani pandang lama. Tapi dalam kepala dia, satu perkara jelas. Apa yang naik tangga setiap malam itu bukan lagi sekadar bunyi. Ia ada bentuk. Ia ada kehadiran. Dan malam itu, untuk pertama kali, Amir sedar. Dia bukan lagi sekadar mendengar sesuatu di luar. Dia sedang berhadapan dengannya. Stella! Dengar sini. Bila sesuatu yang selama ini hanya terasa mula menunjukkan diri walaupun sedikit, itu bukan petanda baik. Ami mula faham perkara itu pada malam keempat. Sepanjang hari, dia tak tenang. Bayang sama di hujung tangga dan kesan tapak kaki berlumpur tak hilang dari fikiran. Dia cuba duduk di rumah pakcik untuk hilangkan rasa gelisah. Tapi yang buat dia makin tak sedap hati, pakcik langsung tak tahu apa-apa. Seolah-olah benda itu hanya muncul untuk Amir seorang. Bila malam tiba, dia balik ke rumah dengan langkah berat. Suasana kampung sunyi, tapi kali ini terasa menekan. Dia masuk, tutup pintu rapat. Capai telefon, cuba call pakcik. Tapi tak dapat signal. Kosong. Padahal siang tadi elok saja. Dia cuba cari line dekat tingkap. Tetap sama. Perasaan dia makin tak sedap. Macam rumah itu terputus dari dunia luar. Dia cuba pujuk diri masuk bilik. Duduk di katil. Mata fokus ke pintu. Sunyi. Terlalu sunyi. Beberapa minit berlalu. Tiba-tiba bunyi tangga datang kuat. Laju seperti ada yang berlari naik. Langkah berat semakin dekat dan berhenti tepat di luar pintu. Amir kaku. Belum sempat dia bergerak, tiba-tiba tok, tok, tok. Bunyi ketukan perlahan tapi jelas. Setiap bunyi terasa menekan dada dia. Dia diam, tak jawab. Nafas ditahan. Mata tak lepas dari pintu. Dan dalam sunyi itu, muncul satu suara perlahan, serak, memanggil Amir. Tubuh dia meremang. Itu bukan suara pakcik. Bukan suara yang dia kenal. Suara itu dalam dan kering, seolah-olah datang dekat pintu. Amir undur perlahan, cuba bersuara, tapi tak keluar. Di luar pintu sunyi sekejap. Kemudian suara itu datang lagi, lebih dekat, lebih jelas. Memanggil nama dia, seolah-olah tepat di depan pintu.
Amir tahu kalau dia jawab atau buka, sesuatu yang tak sepatutnya akan berlaku. Dan pada saat itu, tombol pintu mula bergerak perlahan, berbunyi. Amir berhenti, kemudian berpusing lagi, lebih kuat. Amir mundur, nafas tak teratur. Tangan menggigil, mata terpaku pada tombol yang bergerak sendiri tanpa sesiapa kelihatan. Setiap bunyi klik terasa panjang, menekan, seolah-olah sesuatu di luar sedang cuba masuk. Dan dalam kepala Amir hanya satu perkara berulang. Kalau pintu itu terbuka, dia akan berhadapan dengan sesuatu yang sejak malam pertama tidak pernah benar-benar pergi. Ini bahagian yang paling buat Amir hilang kawalan. Sebab kali ni, dia sedar satu perkara yang paling menakutkan. Dia tak boleh lari. Tombol pintu yang tadi berpusing perlahan, tiba-tiba berhenti. Dan semuanya jadi sunyi. Sunyi yang datang secara mendadak. Seolah-olah apa sahaja yang berada di luar itu berhenti mencuba. Amir berdiri kaku di tengah bilik. Nafas dia laju. Dada turun naik tak teratur. Mata dia masih tertumpu pada pintu, menunggu kalau-kalau tombol itu bergerak lagi. Tapi tak ada apa-apa. Beberapa saat berlalu, kemudian seminit, masih sunyi. Amir mula rasa sedikit lega. Mungkin dah habis. Dia cuba yakinkan diri, walaupun dalam hati dia sendiri tak percaya. Dia tarik nafas panjang perlahan, badan dia masih tegang. Dia pandang sekeliling bilik, cuba pastikan semuanya normal. Dan masa itu, bunyi itu datang. Krek. Amir terus membeku. Bunyi itu bukan dari luar, bukan dari tangga di luar rumah, tapi datang dari dalam, dari belakang dia. Krek. Sekali lagi, jelas, dekat, sangat dekat. Amir rasa darah dia seperti berhenti sekejap. Otak dia cuba faham apa yang sedang berlaku, tapi tak mampu. Tangga itu di luar, dia sendiri yang naik tadi. Tak ada tangga dalam bilik ini. Tapi bunyi itu sama, bunyi kayu lama dipijak. Perlahan, berat, seolah-olah sesuatu sedang melangkah di atas permukaan yang tak sepatutnya ada. Amir tak terus pusing, dia tak berani. Nafas dia jadi pendek, telinga dia menangkap setiap bunyi kecil. Krek, lebih dekat. Krek, lagi dekat. Seolah-olah setiap langkah itu menuju tepat ke arah belakang dia. Amir genggam tangan kuat. Jari dia sejuk, badan dia kaku. Dalam kepala dia hanya satu perkara berulang. Jangan pusing, jangan tengok. Tapi bunyi itu tak berhenti. Krek. Sekarang betul-betul di belakang. Amir tak mampu tahan lagi. Perlahan dia pusing. Gerakan dia lambat. Seolah-olah udara di sekeliling menjadi berat. Lampu bilik yang malap buat bayang-bayang jadi lebih pekat. Dan bila pandangan dia sampai ke hujung bilik, dia nampak sesuatu. Sosok berdiri diam. Tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus, terlalu kurus, seolah-olah hanya tinggal rangka yang dibalut kulit. Dan yang paling jelas, seluruh badannya kelihatan basah. Bukan basah air biasa, tapi seperti diselaputi tanah. Tanah yang melekat di kulit. Gelap, lembap, seolah-olah baru keluar dari dalam bumi. Amir tak mampu bergerak. Mata dia terbuka luas, tekak di kering. Wajah sosok itu tak jelas, seperti kabur, seolah-olah tak mahu dilihat dengan sempurna. Tapi matanya Amir nampak, kosong, tak ada cahaya, tak ada emosi, hanya dua ruang gelap yang memandang tepat ke arah dia. Dan pandangan itu terasa berat, seolah-olah menekan dada Amir tanpa menyentuh. Amir cuba undur, kaki dia bergerak sedikit, tapi terasa lemah, macam ada sesuatu yang menahan. Sosok itu masih diam. Tak bergerak, hanya berdiri memandang. Dan dalam diam itu, Amir sedar satu benda. Bunyi krek tadi bukan datang dari tangga sebenar. Ia datang dari langkah sosok itu sendiri. Setiap gerakannya menghasilkan bunyi seperti kayu tua dipijak, walaupun lantai bilik itu rata. Dan perlahan, sosok itu bergerak satu langkah ke depan. Krek. Bunyi itu bergema dalam bilik. Amir tersentak kecil. Sosok itu berhenti sekejap. Kemudian, satu langkah lagi. Krek. Lebih dekat. Udara dalam bilik jadi semakin sejuk. Amir boleh nampak nafas dia sendiri. Tangan dia menggegar. Dia cuba bersuara. Apa kau nak? Tapi suara dia hampir tak keluar.
Sosok itu tak menjawab. Ia hanya terus memandang. Dan masa itu, Amir sedar sesuatu yang lebih menakutkan. Benda itu bukan sekadar berada di rumah itu. Ia sudah berada di dalam ruang yang sama dengan dia. Dan malam itu, tak ada lagi jarak antara mereka. Sekarang ini adalah saat yang paling menakutkan dalam semua yang Amir alami. Bila sesuatu yang selama ini hanya mengganggu dari jauh, akhirnya berdiri betul-betul di depan mata. Sosok itu mula bergerak perlahan, sangat perlahan, seolah-olah setiap langkahnya disengajakan untuk membuat Amir benar-benar sedar akan kehadirannya. Crack, kembali jelas, walaupun lantai bilik itu rata. Crack, crack. Setiap langkah yang diambil menghasilkan bunyi seperti pijakan di tangga kayu lama. Tak ada logik, tak masuk akal, tapi bunyi itu tetap ada. Dan setiap kali bunyi itu muncul, dada Amir terasa semakin sempit. Dia cuba gerakkan kaki nak lari, nak keluar dari bilik, nak buka pintu dan lari sejauh mungkin. Tapi tak boleh. Kaki dia terasa berat macam terpaku di lantai, seolah-olah ada sesuatu yang mengikat dia di situ. Amir cuba paksa otot kaki dia tegang, tapi tubuhnya tak bergerak, hanya mampu berdiri menghadap sesuatu yang semakin mendekat. Crack, satu langkah lagi. Udara dalam bilik jadi semakin sejuk. Nafas Amir jadi pendek. Crack, sosok itu kini hanya beberapa langkah dari dia. Bau tanah basah yang dulu hanya samar, sekarang jadi kuat menusuk masuk ke hidung, ke dada, seolah-olah bilik itu dipenuhi tanah lembap yang baru digali. Amir rasa loya. Crack. Langkah terakhir. Sosok itu berhenti betul-betul di depan Amir. Sangat dekat. Terlalu dekat. Amir boleh rasa kehadirannya. Walaupun wajahnya masih kabur, matanya masih kosong memandang tepat ke dalam mata Amir. Dan dalam saat itu, sosok itu tunduk sedikit, seolah-olah mendekatkan wajahnya. Kemudian ia berbisik, "Ini rumah aku." Suara itu tidak datang dari telinga Amir, tidak dengar dengan cara biasa. Tapi dia tahu, dia dengar dari dalam kepala. Suara itu masuk, terus bergema di fikiran. Berulang, "Ini rumah aku." Amir pejam mata kuat. Kepala dia terasa berat dan tiba-tiba, semuanya berubah. Dalam sekelip mata, dia tak lagi berada di dalam bilik. Dia nampak sesuatu seperti bayangan, seperti kenangan yang bukan miliknya. Gelap, rumah yang sama, tangga kayu itu. Seorang lelaki berdiri di atas tangga, langkahnya goyah, seolah-olah terpijak sesuatu yang licin. Kemudian kakinya tergelincir, tubuhnya jatuh ke depan. Bunyi kayu berderit kuat. Dan dalam satu gerakan pantas, tubuh itu terhempas ke bawah, kepala dahulu, lehernya bengkok dengan cara yang tak sepatutnya. Diam, tak bergerak. Tubuh terbujur di bawah rumah, tanah di sekelilingnya basah dan sunyi. Sunyi yang panjang. Amir tersentak. Pandangan itu hilang. Dia kembali ke bilik, masih berdiri, masih berhadapan dengan sosok itu. Nafas dia tercungap, peluh sejuk mula keluar. Dan masa itu, dia sedar sesuatu. Bau tanah yang dia hidu bukan sekadar bau. Ia adalah bau dari tempat tubuh itu jatuh, tempat seseorang pernah mati. Dan tangga itu bukan sekadar tangga lama. Ia adalah tempat terakhir seseorang berpijak, tempat terakhir seseorang jatuh. Dan sejak itu, sesuatu masih mengulang langkahnya. Crack, crack. Sosok di depan Amir tidak bergerak, tapi kehadirannya semakin berat, seolah-olah ruang di sekeliling Amir mengecil, dan dalam kepala Amir, suara itu datang lagi, lebih perlahan, lebih dekat. Turun. Amir tak bergerak. Turun, seolah-olah sesuatu sedang memanggil dia, bukan ke arah pintu, bukan ke arah luar, tapi ke arah tangga, ke arah tempat yang dia nampak tadi. Dan dalam saat itu, Amir sedar satu perkara yang lebih menakutkan daripada semua yang dialami. Benda ini bukan sekadar muncul. Ia mahu sesuatu. Ia mahu Amir mengikut langkah yang sama. Keesokan pagi, suasana kampung kembali seperti biasa. Cahaya matahari naik perlahan dari balik pokok-pokok, menyinari rumah kayu lama itu dengan cahaya yang hangat. Dari jauh, rumah itu nampak tenang, seolah-olah tak ada apa-apa yang berlaku malam sebelumnya. Pakcik Amir datang seperti biasa.
Dia berjalan perlahan ke arah rumah sambil bawa sedikit barang di tangan. Niatnya cuma nak jenguk Amir, tanya khabar, mungkin ajak sarapan sekali. Semuanya nampak normal sampai dia perasan satu perkara. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Terbuka. Pakcik Amir berhenti di tangga. Dahi dia berkerut. Dia panggil Amir dari bawah, tapi tak ada jawapan. Dia naik tangga perlahan. Kayu tua itu berbunyi seperti biasa. Bunyi yang selama ini dia anggap biasa. Tapi pagi itu, entah kenapa bunyi itu terasa lain. Lebih kosong, lebih panjang gema dia. Sampai ke atas, dia tolak pintu terbuka luas. Dan rumah itu sunyi sepenuhnya. Tak ada bunyi kipas, tak ada suara, tak ada pergerakan. Dia panggil lagi nama Amir. Kali ini lebih kuat, tapi masih tak ada jawapan. Pakcik Amir masuk dan pandang sekeliling. Barang-barang masih ada di tempat. Tak ada tanda rumah itu ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Tapi suasana dalam rumah terasa berat, macam ada sesuatu yang tertinggal. Dia berjalan ke arah bilik. Pintu bilik terbuka, kosong. Amir tak ada. Cuma telefon Amir terletak di lantai. Skrinnya retak sedikit, seolah-olah terjatuh. Pakcik Amir ambil telefon itu dan pandang sekejap. Masih hidup, tapi tak ada apa-apa yang pelik di skrin. Dia mula rasa tak sedap hati. Dia keluar semula ke ruang tamu dan tanpa sedar, pandangan dia tertarik ke arah tangga di luar rumah. Dia berhenti. Perlahan, dia mendekati pintu. Kemudian dia pandang ke bawah tangga. Dan masa itu, dia nampak sesuatu di atas papan tangga kayu itu. Ada kesan tapak kaki. Bukan satu, tapi dua jenis. Pakcik Amir turun satu anak tangga perlahan. Dia tunduk sedikit. Cuba lihat dengan lebih jelas. Kesan pertama, tapak kaki yang naik dari bawah ke atas. Satu demi satu. Seperti seseorang naik ke rumah. Tapi kesan kedua, berlawanan arah. Dari atas menuju ke bawah. Seolah-olah ada yang turun. Pakcik Amir tarik nafas perlahan. Dia ikut dengan mata. Tapak kaki naik, tapak kaki turun. Kedua-duanya jelas basah, seperti lumpur yang masih baru. Dan yang paling pelik, kedua-dua jejak itu berhenti di tengah tangga. Tak sampai ke atas sepenuhnya, tak sampai ke bawah. Hanya berhenti di satu titik, seolah-olah dua arah itu bertemu. Dan di situ, tak ada sambungan, tak ada tanda ke mana mereka pergi. Pakcik Amir berdiri lama, tak bergerak. Angin pagi lalu perlahan, tapi entah kenapa dia rasa sejuk. Pandangan dia masih tertumpu di tengah tangga itu. Dan dalam diam, dia mula rasa satu perkara. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang berdiri di situ, walaupun mata dia tak nampak apa-apa. Seolah-olah ruang di tengah tangga itu dipenuhi dan sedang menunggu dia. Dia perlahan-lahan naik semula, masuk ke dalam rumah dan tutup pintu. Dan dari hari itu, Amir tak pernah ditemui. Orang kampung cuba cari sekitar rumah, sekitar kawasan bawah rumah, sampai ke kebun berhampiran. Tapi tak ada hasil. Seolah-olah dia hilang begitu saja, tanpa jejak, selain dari tangga itu. Dan sejak kejadian itu, penduduk kampung mula perasan sesuatu. Pada waktu malam, rumah itu tak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada bunyi dari tangga. Krek, krek. Kadang perlahan, kadang jelas. Seperti ada seseorang naik, kemudian berhenti. Kemudian bunyi itu muncul lagi, seperti ada yang turun. Dan berulang setiap malam, tanpa gagal. Ada yang cuba mendekat, tapi tak ada siapa berani lama-lama. Sebab semakin lama mereka dengar, semakin jelas satu perkara. Bunyi itu bukan sekadar bunyi kayu. Ia seperti langkah-langkah yang berulang. Naik, turun, naik, turun. Seolah-olah seseorang masih terperangkap di tangga itu. Atau mungkin sedang menunggu seseorang yang lain untuk menggantikan tempatnya. Dan kalau suatu malam nanti, kamu terdengar bunyi tangga kayu di rumah lama, krek, krek, pastikan dulu langkah itu menuju ke mana. Sebab dalam beberapa kes yang naik, tak pernah benar-benar sampai ke atas. Dan yang turun, tak pernah benar-benar keluar.